Sebelum lembu ke apa kami dah tahu siapa guna? Kata Nabi Musa, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Sungguh aku berlindung daripada aku nak mempermainkan orang. Aku jadi orang bodoh, aku berlindung. Itu yang disebut kepada kaum dia. Kaum dia kata, kami nak tahu siapa guna, bukan nak menyembelih ke apa ni. Lalu kata Nabi Musa, okey, kamu ikut je cakap aku. Kali ini bukan aku yang cakap, ini Allah Ta'ala, Tuhan aku yang cakap. Okey, betul. Kalau kamu nak ni, okey, cakap explain lagi kat kami. Lembu macam mana? Nabi Musa pula ya. Bila dia tanya, menapa apa pula? Okey, lembu macam mana? Berapa umur dia? Kata Nabi Musa, kau tengok ayat itu kita tengok. Di mana ayat seterusnya pasal lembu dia? Ayat itu. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Ayat itu. Wa isqala Musa li qaumihi. Okey, lembu mana apa? Umur apa? Umur pertengahan kata Nabi Musa. Warna apa? Warna kuning. Agak kalah tidak? Ini ke boleh buat pengangan? Tak. Lembu itu tak kat larang, lembu itu tak minum, tak angkat kayu, lembu itu tidak buat pengangan, lembu itu free, fresh. Dia tidak buat apa-apa. Akhirnya susah-susah payah kau mencari, jumpa juga. Selepas mana kalau tidak, ayat tadi dah sempat. Pergi cari lembu tidak dah selesai. Tapi panggil Nabi Musa kata, dia nak berlogik awal tadi. Kenapa aku dengan bunuh dengan sebelum lembu? Macam tu orang kita tuan. Nak tanya, bagaimana penyelesaian Islam hari ini tuan? Apa masalah jenayah benar? Sebab kita cakap kembali kepada Quran. Ya, apa bukti kembali kepada Quran? Kita kata hukum bodoh adalah pelaksanaan yang paling kaya dan tak pernah dilaksanakan hari ini. Tetapi kata mereka, benda ini tidak rasional, dilaksanakan dan tidak sesuai. Kerana apa? Kerana tidak ada lagi pelaksanaan yang jelas dan bermata. Mungkin benda ini tak sesuai sekarang sebab banyak masyarakat banyak profesional. Rasa gampang nak guna hukum Allah Ta'ala. Ya? Tapi mereka nak nampak benda yang nampak depan mata, selesai depan mata. Macam tu panggil lagi. Orang panggil umat dari Musa. Dia fikir logik tadi. Kalau fikir logik tuan hari ini tuan, kalau sampai yang kentut tuan, kenapa kita tidak diminta basuh kubur? Tetapi bila kentut pada semayang kita basuh benda yang tak ada kena-mengena dengan kubur. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Mana kubur? Kenapa tak dibasuh kubur? Tapi logik agama ni bukan atas logik, logik akal. Supaya kita ukur Allah Ta'ala suruh ni bukan boleh fikir tak. Tetapi Allah Ta'ala suruh itu sebagai satu arahan. Jadi tuan, itu cerita sikit sebanyak tentang Al-Baqarah tuan. Al-Baqarah. Jadi tuan, untuk terakhir kita cerita dan ambil ayat satu kisah yang tuan berhubung dengan Al-Quran sebagai kita nuzul Quran ini tuan. Kita kena ambil satu kisah yang berlaku pada Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak kata, kalau ingat cerita dia dengan Fudail bin Iyad, salah seorang salafus salih. Abdullah ibn Mubarak seorang yang tangkah di medan perang dan juga sangat kuat hubungan dengan Allah pada malam hari. Apa yang berlaku tuan? Pernah ketika dua cerita dua orang ini, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengadu kerana Abu Qasim berteriak berteriak dengan halam, mengadu depan Allah Subhanahu Wa Taala sebab tertentu kerana aku melakukan kesalahan. Di samping itu dia ikat untanya di dua. Kata Allah Mubarak bersurat, ya Fudail bin Iyad, kamu ni aku segan dengan kamu kerana ibadat kamu buat, tetapi tidak fair, tak adil. Kerana aku ni kadang-kadang bercucuran darah, tapi kamu hanya bercucuran air mata. Untaku diikat untuk diperang, kamu diikat di tiang masjid tanpa perang. Adakah itu adil? Aku juga ingin bagaimana kamu rasa nikmat dalam beribadat. Tapi akhirnya itu disedarkan oleh Allah Mubarak. Jadi Allah Mubarak cerita satu ketika tentang Al-Quran juga, cerita kehebatan Al-Quran. Dia nak menunaikan haji, seterusnya dia nak menziarah makam Rasulullah SAW. Dalam persimpangan jalan dia jumpa seorang wanita. Wanita itu rupanya hitam, tudungnya hitam, berpakaian macam musisi sejuk. Dia pakai baju bulu. Maka dia pun bagi salam pada orang tu. Nampak kekir-kekir rumah. Assalamualaikum. Muka jawab, Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Bagi salam, muka tu balik ayat Quran. Salamu qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam sejahtera Allah, ucapan daripada Tuhan semesta alam. Maka orang kata, kamu ni nampak tak ada Allah ni mana lagi? Kata bukan tadi, Mayyudillahu fala hadiyalah. Mayyudillahu fala hadiyalah. Orang yang sesat tak akan ditunjukkan jalan. Kata ayat Allah SWT.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah SWT, Maha Suci Allah Ta'ala yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Oh, Allah faham. Dia berkah nak ke Masjidil Aqsa Palestin. Bukan tidak apa yang Quran. Allah SWT kena lagi. Jadi macam orang ni. Kamu ni ada kebekalan makanan ni? Nampak lapar apa semua? Bukan kebekalan. Wa huwal ladzi yut'imuni wa yashfini. Dialah Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Oh, terkejut dia. Dah, kamu berarti aku ada makanan. Aku nak bagi kamu. Batu badan. Thumma atimus siyama ila al-lail. Batu kata, orang berpuasa pada larat tergunakan sampai malam. Okey. Maka dia kata Allah kata kat dia ni, orang puasa buat apa? Bukan kamu ini musafir. Batu jawab apa? Faman syahida minkum. Faman syahida minkum faman syahida minkum syahra falyasum. Okey. Kalau kata puasa boleh puasa. Angkat tangan dalam orang. Okey, tak mau puasa. Ni kamu nak pergi mana ni? Ada ke air semayang nak pergi ni kalau dah berhenti sini? Apa kata kepada ni? Falam tajidu ma'am fatayamamu sa'idan thayyibah. Kalau tak ada air semayang, maka aku bertayamumlah dengan debutan air. Saya tanya rupa itu, akhirnya Allah berperik. Apa yang kamu ni? Aku tanya ni, kamu jawab Quran. Aku tanya kamu soalan, kamu jawab Quran. Kenapa? Aku jawab, wala tas'alu. Apa ayat Quran? Anistabdaltum tasukum. Apa itu maksudnya? Jangan kamu tanya benda yang boleh rosakkan diri kamu. Kalau kamu tak tahu, senyap tengok saja. Lepas tu jawab dengan ayat Quran juga. Jadi kita ringkai cerita, perempuan tadi diajar naik unta dan Allah bawa ke sampai perkampungan. Sebab dia sesat perempuan tadi. Dia sesat. Akhirnya dia kata, boleh kamu carikan anak aku? Allah kata, anak kamu ada berapa orang? Salah salayalin. Perempuan tu kata, faham anak orang kata. Perempuan tu jawab ayat Quran, salah salayalin. Anak kamu ada 3. Siapa nama dia? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. Ishaq. Okey? Dia baca sampai Ishaq saja. Maka tahu anak dia siapa nama? Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Maka dia panggil, siapa nama Ibrahim? Ishaq, Ya'qub. Mari, mak kamu ni sesat. Maka dia dapatkan maknya. Akhirnya dia ajak 3 orang anak tadi dengan mak balik ke rumah. Maka dihidangkan makan sebagai tetamu. Maka orang nak tanya siapa rupanya sebenarnya. Habis dijawab dengan Quran daripada awal sampai habis. Sekarang ni tak cakap lagi dengan bahasa yang rasmi dia. Maka nak hidang. Maka berkata dalam ubat itu, ilaina kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswad minal fajr. Nak suruh makan pun macam Quran juga. Makan, minum sampai nampak benang hitam. Benang hitam yang jelas waktu pagi. Artinya suruh makan. Allah kata, tekad aku tak akan makan melainkan aku tahu siapa perempuan ni. Dia tanya anak dia tadi. Anak dia boleh cakap bahasa kita. Ni siapa orang tu ni? Maka dia tidak, aku tak akan makan makanan tadi. Orang tu tadi ada sedih tak makan. Orang tamu tak datang makan. Maka anak dia menjelaskan, inilah mak aku selama 40 tahun tak pernah bercakap bahasa biasa, melainkan dicakap sesuatu dibalas dengan Quran. Ditanya sesuatu dibalas dengan Quran. Dan apabila percakapan hariannya mesti dicakap bahasa Quran. Artinya betul-betul 40 tahun dia tak cakap bahasa biasa, melainkan dibalas dengan Quran. Salah pun begitu. Salah pun balas dengan Quran. Macam mana betul nak suruh anak ni kedai? Macam mana nak suruh anak ni sekian, anak ni begitu, begini. Cakap Quran sahaja betul. Artinya betul, Al-Quran ini fleksibel. Dia boleh guna pakai setiap sudut. Dia boleh guna pakai setiap ketika, setiap saat. Sehingga buktinya 40 tahun zaman Nabi Muhammad beberapa perempuan tadi bercakap, tak pernah sampai mati dia cakap Al-Quran. Maka kata Allah yang di akhir, dia membalai Al-Quran juga. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Demikian inilah kelebihan Allah bagi siapa yang dia nak. Maka ketika itu tuan, jelaslah kepada kita bosnya, Al-Quran ini adalah satu keagungan yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat hebat di sisi Allah SWT, hingga kita nak pakai dalam harian kita pun, hari-hari kita pun sangat-sangat sesuai.
masa untuk Ustaz Jalani kita untuk Allah Ta'ala ambil. Kita tak tahu esok kita ke sehari pijak-pijak kaki kita pula ke. Kerana mati ini Allah Ta'ala letak sebagai satu rahsia. Walaupun ditanya bila, walaupun nak disukai, walaupun dah tahu kita bakal mati orang-orang dalam dalam, tapi tidak bagi kepastian, kita tak berlaku lagi. Benda itu tak boleh diberi jaminan kita mati bila. Kita tak tahu siapa bila saat kita mati. Oleh kerana itu, buatlah amalan sebaik-baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memberikan mati kita dalam husnul khatimah, insya-Allah. Aku kau hadza astagfirullahaladzim. Walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jama'an rahmah wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna mimma